Kalau ada ikan nampak, memang. Princess Sotelo. Try. Fish on! Fish on! Okay. Ni titi gold red Sotelo 6 gram. Right, jom kita cuba. Okay, yang ni pula cara dia karau sampai ada air pancut-pancut kat depan. Okay, tengok dia ada air pancut-pancut. Okay, lepas tu dia ada dua function lah, dua teknik boleh guna. Okay, sama ada nak buat air pancut ataupun jadikan dia macam popper. Nampak? Kita macam tu. Untuk tarikan ikan, kau boleh buat macam tu. Dia ada keluarkan bunyi dan spray air. So ini adalah umpan yang agresif. Action dia adalah agresif. Dan kalau ada ikan nampak, memang. Lepas ni baling, lepas tu gulung laju. Nampak tau? Dia akan percik-percik air. Alright. Tiri fabric ni rasanya daripada kayu. Alright, mata kail cantik. Alright, jom.